sekat. Tak ada. Nak suruh isteri dengan anak-anak tutup aurat, ada akta yang menyekat. Dah, ini yang mula-mula start. Kalau dah kuat ni, tengok pula akaun. Akaun duduk dalam bank riba ke dalam bank Islam? Banyak lagi dalam akaun dalam bank riba. Tukar segera ke bank Islam. Tak hilang duit kita. Transfer ya pergi ke bank, ataupun setengah-setengah bank tu dia sudah ada kaunter Islamik dia. Tukar je. Daripada kaunter yang tak mengucap, yang tak bersunat, kepada kaunter yang sudah bersunat. Apa payah? Istilah orang Melayu dah bersunat tu. Orang Melayu ni kawasan Islam, cara sunat dia. Mudah, tapi tuan-tuan kena ingat, kalau tidak ada usaha sedemikian, tidak ada hijrah daripada benda yang total haram kepada benda yang halal, yang walaupun adalah masalah beberapa kes dalam perbankan kita Islamik pun ada masalah, tapi orang kata ada usaha ke arah membersihkan harta kita. Tengok pula dalam sejarah hidup kita ni, berapa banyak rasuah yang kita ambil, hantar balik duit, ambil duit rasuah, jangkaan banyak dalam hidup ni. Tak ada banyak, dia kata 200 bulan dapat rasuah. Berapa tahun kita kerja, tolak semua duit. Tuan-tuan kena buat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Imam selalu dalam khutbah, ingat, buat kira-kira audit kerja kamu sebelum diaudit oleh malaikat. Audit malaikat bukan sembarangan. Yang masalah kita hari ni, kita bukan nak jadi audit kita duk audit orang lain. Mari awal masjid, Allah, dia tu tak ada, dia ni tak ada. Yang kita hari tu yang mari awal pun, hari lain pun tak ada juga. Tapi mari tu bertukar selalu. Ambil jawatan audit negara, duk cek orang tak mari. Ini jadi masalah. Kerana itulah saya suka sangat sebut pada tuan-tuan muslimin dan muslimat, di zaman fitnah hari ini yang begitu mencabar, kita utamakan islahul qulub, bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah yang sangat banyak. Hasadnya banyak, suka dengki kepada orang, suka benda-benda yang tidak baik. Inilah yang kita hijrah satu persatu. Besok senyap dia tak cakap. Dia kata, kenapa tak cakap? Kalau cakap pun tak ada kerja, baik aku diam. Saya teringat benar kepada pesan guru, para ulama kita pesan di akhir zaman ni. Dia kata, kalau kamu tak mampu buat kebaikan, jangan buat maksiat. Cantik tak cantik dia punya falsafah. Tulis dekat mana-mana kita, atas kereta atau rumah, tulis besar-besar kat dinding, kalau kamu tak mampu buat kebajikan, buat amal, jangan buat maksiat. Macam mana dia punya skema nak buat macam mana? Hari ni, malam ni kita letih, tak larat lah nak bangun tahajud. Baik, terus ambil jam, kunci jam, subuh pukul 5.50, kita kunci 5.40. Sebab sempat bangun ambil wudu, semaya witir sekejap, pergi masjid. Cukup lah tu. Tapi jangan kunci jam pukul 2, sebab nak bangun bertempik tengah malam, tengok bola. Waktu nak tahajud tak boleh kunci jam, waktu nak tengok cerita-cerita boleh lah. Tak mampu buat kebajikan, jangan buat maksiat. Tidur tak apa. Tak ada orang kata tidur maksiat. Siapa kata tidur maksiat? Ada orang kata tidur maksiat? Tak. Tidur maksiat pun tidak. Tapi dengan kita niat tidur awal, kan nak bangun awal, esok nak kerja, boleh pahala. Allahu akbar, luahnya rahmat Allah Ta'ala. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Tuhan kata rahmat aku meliputi segala perkara. Bila mari seorang badui masuk dalam masjid, dia kencing dalam masjid. Orang badui, orang kampung, biasa dianya nak buang air, dia kat situ je lah. Macam kita, orang kampung kita biasa dalam bawah pokok dia bagi. Kadang-kadang kat atas pokok lagi dia naik. Jadi badui masuk dalam masjid, masjid Nabi tak ada kapet apa, dia ada pasir, dia buang air kat situ. Orang marah dengan dia, Nabi kata la tazrimu, jangan kacau dia, biar dia sudahkan. Tengok rahmatnya Nabi. Jadi badui ni, bila dia tengok orang lain marah dengan dia, Nabi seorang tak marah, dia angkat tangan berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatlah pada aku dengan Muhammad, jangan beri pada orang lain. Pasal orang marah dengan dia belaka. Tentak juga doa badui. Nabi kata hajartal wasi'ata ya badawi, mu telah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Kenapa untuk kita dua je? Bagi semua, jangan bagi kita dua. Kita tengok rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Tetapi usaha tadarruj, berperingkat, melaksanakan syariat secara berperingkat mesti ada dalam diri kita. Kalau tidak, sampai bila? Tuan-tuan, ada jaminan. Saya baca dalam kitab Fiqh Syafi'i, apabila kita kerusuh haji, Fiqh Syafi'i kata boleh menangguhkan haji bagi orang mampu.
Tenang hati tak tenang hati tuan-tuan yang tak pergi haji lagi? Tenang sikit tak? Ada ustaz ada harapan lah. Alhamdulillah, tak daftar haji pun tak apa, ustaz kata boleh. Tapi dia bagi 2 syarat. Syarat, pasal tu baca kitab kena baca perhabis, jangan baca setengah jalan. Syarat yang pertama, ada jaminan bila kita nak pergi haji nanti, kita sihat. Sudah. Yang kedua, ada jaminan tahu yang kita nak pergi haji itu, kita masih hidup. Saya kata kalau kena 2 syarat ni, ahli fiqh Syafi'i kata, baiklah kita ambil pandangan yang mengatakan haji itu wajib segera bila dah mampu. Betul tak? Sama ya 2 tu. Ada beza? Tak ada beza. Boleh tangguh, tapi ni syarat dia. Siapa dia ada sini? Boleh berunding dengan malaikat maut, dia tak mari lagi tarikh kita nak pergi haji. Boleh. Ataupun tanya malaikat yang jaga kesihatan, apakah rekod saya tahu ni sihat boleh? Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita ini dah hidup atas dunia, tidak satu masa yang lama. Nabi kata a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 70. Tak ramai orang yang lebih daripada itu. Jadi kita isikanlah kekosongan yang ada ini dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, penuhkan ilmu dengan makrifah, dengan pengetahuan kita kepada Allah, islahul qulub, baiki hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, kemudian kita isikan dia dengan sifat-sifat yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat yang luas. Allah Ta'ala beri kepada kita keindahan hidup ini bersama dengan Islam, mati kita bersama dengan Islam. Sebagaimana dalam ayat selalu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jadi setakat itulah yang dapat saya berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Kita pergi kepada soalan yang ada di tangan saya ni. Soalan yang pertama, dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menggunakan khidmat orang bukan Islam. Persoalannya, boleh ke umat Islam bekerjasama dengan bukan Islam bagi menegakkan syiar dan hukum Islam pada masa kini? Bahaya soalan. Rasulullah guna Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan Islam pada saat itu. Para ulama mengatakan bahawa Abdullah Uraiqid, Amir bin Fuhairah, Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah. Nabi ada 3 orang, kafir ada seorang. Bolehkah kafir ni nak buat sesuatu di tengah jalan, ataupun dia yang kena lanyak ke 3 orang ni? Itu di antara cara dia. Kita boleh, orang lain boleh bantu, tapi dengan syarat kekuatan di tangan kita, bukan di tangan dia, sekadar memberi bantuan. Yang pertama. Dan banyak lagi lah, kalaulah orang kafir tidak menentang Islam, tidak memberi menunjukkan penentangan kepada apa yang kita nak buat, tidak jadi masalah kalau dia nak bantu kita di dalam perkara-perkara yang dibenarkan dalam Islam. Jadi kerana itulah kita kadang-kadang bermasalah dengan orang bukan Islam banyak benda. Allah Ta'ala beri pada kita peluang, suruh pendengarkan hatta yasma'a kalam Allah. Orang kafir bila nak kawan kamu, biar dia berkawan sehingga dia boleh dengar cakapan kalam Allah, boleh dengar Al-Quran, boleh dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah kita hari ni, bila orang kafir mari nak dengar, kita hambak dia. Mu bukan Islam, duduk kat jauh-jauh. Jadi bila dia nak dengar masuk Islam macam mana kalau kita tak bagi kepada dia? Jadi itu perbahasan ini tidaklah semudah yang kita kata ini, tapi pada asasnya kalau orang Islam nak bantu kita tanpa merusakkan kedudukan kita dan kita kuat, tidak menjadi halangan, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk dan memantapkan iman para sahabat dan umat Islam. Barulah negara Islam dibentuk dan hukum Islam dilaksanakan. Umat Islam hari ini belum mantap iman mereka setengahnya, maka kita belum sesuai laksana Islam. Apa pendapat Islam? Pendapat saya, pandangan itu ada sedikit kebenaran tapi banyak yang tak benar. Sebabnya Islam kita ni kuat. Siapa kata Islam kita tak kuat? Islam sudah kuat. Dan pelaksanaan undang-undang Islam bukan duduk di yang dimomok-momokkan oleh orang. Bila sebut undang-undang Islam, potong tangan. Bila sebut undang-undang Islam, potong kepala. Itukah Islam? Banyak lagi undang-undang Islam yang ada dalam negara. Yang pertama sekali, menegakkan salat. Yang kedua, menegakkan syiar Islam, dan seterusnya melaksanakan keadilan dalam negara Islam. Jadi benda-benda begini perlu. Yang tak boleh lagi nak laksanakan undang-undang. Saya dalam satu forum, bila orang tanya, dia kata, Ustaz, negara kita belum selesai lagi. Saya kata, kerana kita belum ada usaha.
dan tidak berusaha untuk melaksanakannya. Ini jadi masalah besar. Sebab apa? Kalau kita nak buat, orang lain duk kempen dalam TV dan radio dan khabar mengatakan tidak sesuai. Semua orang Timur yang tu, yang ustaz bercakap dengan masjid ni, duk habis air minum sini je lah, tak sampai ke mana. Cuba tuan bayangkan, kita letak satu target 2011, kita akan laksanakan undang-undang sebab kepada penzina tahun 2015. Dalam masa 3 tahun, kempen berterusan siang dan malam. TV cakap indahnya undang-undang Islam, menjaga keturunan, menjaga itu, menjaga keamanan. Sahabat tulis, penceramah, pendakwah naik pentas. Saya ingat tak sampai 2 tahun, rakyat akan berlarak turun di jalan raya minta kerajaan laksanakan undang-undang tersebut sebelum sampai 2015. Boleh percaya ke tidak? Kalau semua kempen, tapi kempen belum bermula, yang adanya kempen memburukkan. Ini jadi masalah. Tanya soalan lain lah. Ada satu soalan yang ingin dikemukakan. Kebanyakan orang mencari ilmu di mana-mana, keluar ke tempat masjid di luar kawasan dengan tujuan mencari ilmu, tetapi tidak hadir ke majlis ilmu yang diadakan di tempat sendiri, di surau sendiri. Apa pandangan? Ini sensitif juga tu. Saya ingat gini ya, ada kalanya jadual yang kita buat, bukan masjid ni lah, saya tak nak condemn masjid ni. Ada kalanya jadual yang kita buat tidak tepat dengan kehendak orang. Kebanyakan masjid kita, saya tak ada jadual kat sini. Banyaknya tafsir, hadis, tasawuf, fiqh, sirah tak ada, sirah Nabi tak ada, pengajian ilmu hadis tidak ada, pengajian fiqh muamalah tidak ada. Jadi jadual kita tak lengkap. Di masjid lain ada. Orang ni, setiap orang dia ada cita rasa di sini. Dia ada benda yang dia nak belajar. Kadang-kadang satu lagi, dia minat kepada orang. Ada juga. Kalau tengok ustaz ni mengajar sini, penuh kat situ. Tak apa. Itu semua kebaikan. Jadi bila kita surau kita tak ada majlis ilmu, ataupun ada majlis tapi jadualnya diulang yang tu juga. Tak tukar-tukar jadual. Macam kedai, kita buka kedai juga. Buka kedai, menunya lagu tu je. 4 tahun dulu pun duk main itu. Tahun ni tak ada langsung pembaharuan, penemuan ramuan baru, dia punya resipi baru tak ada. Jadi orang tukar kedai lain. Pada pandangan saya tidak salah sekiranya dia pergi kerana nak mencari ilmu di tempat itu dan bukan ada niat nak memboikot tempatnya sendiri. Tapi kalau niat kita pergi masjid lain biar mati masjid kita, jangan. Kalau tak ada masjid ni, orang salat di sini tidak ada, siapa yang akan bertanggungjawab? Dalam fiqh kita mengatakan bahawa salat berjamaah ini menjadi fardu kifayah. Kalau satu kampung ni tak ada siapa salat berjamaah, bermakna berdosa semua orang laki-laki dalam kampung. Jadi tuan-tuan kalau ada dalam kampung ni 2-3 orang salat berjamaah, tuan-tuan bagi gaji dengan dia. Jangan lari, tunggu sini masjid. Kalau tidak kami semua berdosa. Ni tidak. Nak bagi derma ke orang tu selesaikan dosa kita pun payah juga. Itu je antaranya. Ada lagi soalan? Kalau tak ada dah kita berhenti setakat tu dulu. Habis. Okay. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang kita katakan ini ada manfaatnya insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan muslimin yang muslimat berterusan dalam mencari ilmu. Mukaddimah yang saya bagi ini, mukaddimah pencarian kita dalam ilmu, bahawa Islam itu bukan dengan kita mengenali sesuatu. Paling tidak bina satu maktabah, perpustakaan mini library dalam setiap rumah mesti ada. Kena ada tafsir Quran, tafsir yang paling cantik lah tuan-tuan. Beli tafsir yang ringkas seperti tafsir Pimpinan Ar-Rahman, itu yang paling mudah. Kalau rajin baca lagi tafsir Ibnu Katsir, dia panggil Sahih tafsir Ibnu Katsir, cantik itu. Nak beli Ibnu Katsir semua besar, beli Sahih Ibnu Katsir, ringkas je. Kalau tuan-tuan payah sangat bahasa Malaysia tidak ada, saya tahu orang di kawasan kita di bandar ni kebanyakan yang pandai bahasa Inggeris. Kalau beli yang terbitan buku Darussalam Arab Saudi itu, cantik. Dia ada satu library besar gini, semua ada tafsir, ada hadis, ada fiqh, ada akhlak, ada tauhid. Jadi semua kita ada komplit, kita baca setiap hari. Di zaman hari ni, zaman anak-anak kita terpengaruh dengan sains dan teknologi, jangan lupa beli buku-buku Islam dan sains. Biar dia terasa bahawa sains yang duk sebut-sebut hari ni semuanya ada dalam Quran 1400 tahun dulu. Jadi mudah-mudahan kemantapan iman kita, akidah kita berdasarkan kepada pemerhatian kita kepada dunia,
bacaan kita kepada ilmu-ilmu Islam dan kuliah-kuliah yang kita hadiri ini akan memantapkan akidah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.